InsyaAllah semua nak jadi kebaik-baik manusia. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Seperti mana Haji tengok, kami tim Yayasan Amal Malaysia sekarang berada di Masjid Al-Khairiyah yang dikenali Masjid Cina di Pulau Pangkor. Masya Allah. So dalam kempen kurban kami untuk tahun ni 2025 Masihi 1446, InsyaAllah semua nak jadi kebaik-baik manusia. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Tuan-tuan puan-puan, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. So insya-Allah dalam program kurban untuk tahun ni ada beberapa manfaat. Yang pertamanya ada silaturahim, antara negara Islam dan negara Islam yang lain. Dan satu lagi ada pahala yang luar biasa untuk orang yang bantu orang lain. Satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melepaskan satu kesusahan daripada orang Islam yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kesusahan hari kiamat nanti. Masya Allah. Dalam sedikit yang Haji akan bantu untuk kurban, satu bahagian lembu berapa Haji? 380 sahaja. Satu bahagian lembu 380 sahaja. Dengan ni Haji akan dapat ganjaran dan pahala yang luar biasa. Dan satu kambing berapa Haji? 490 sahaja. 490 sahaja satu kambing. So mudah-mudahan insya-Allah program kurban kami tahun ni akan jadi lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas. Tahun ni tahun yang kelima tim Yayasan Amal Malaysia pergi ke Nigeria. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.